So ini adalah core ketiga of the final season, right? And this is it. Yes, this is it. The final and the final. Are you happy with it? Nak cakap aku happy lah. Ada part rasa sedih, nostalgic sebab cerita ni habis satu. Lagi satu sebab ending dia agak unexpected jugalah sebab ramai orang berspekulasi ending Dr. Stone ni kita bakal jumpa macam villain, like typical villain lah, manusia punya villain kan dekat bulan yang membuatkan satu bumi jadi batu kan. Itu batu. Memang itulah pun modus operandi Senku Ishigami ni. Daripada dia start hidup balik lepas jadi batu tu sampailah dia pergi bulan nak pergi confront orang yang menyebabkan satu dunia jadi batu ni. Tapi end up the final revelation of the villain is actually not a human being. What is it? It's actually a macam nak cakap benda ni? Dia macam sekejap. Ini spoiler. Our reviews will be spoiler filled. So we are not making any apologies, but if you don't want to listen, stop listening now. But anyway, go ahead Anwar. Yeah, so revelation of the final villain is actually it's an alien, tapi dia bukanlah typical alien yang ada sesungut tu kan. Macam dia techno parasite. Techno parasite artificial intelligence, something like that lah. Dia macam machine alien. Dia sentient machine yang daripada planet mana-mana aku tak tahu sebab alien ni machine ni sendiri cakap dia pun tak tahu siapa yang create dia. Tapi yang pasti dia adalah alien, bukan berasal daripada bumi. So dia datang ke bumi ni, dia macam ada macam satu pemikiran lah kan, machine ni. Sebab dia immortal, hidup lama. So dia nak cari intelligence life dekat dalam universe ni untuk dia bagi immortal punya gift ni dekat that particular intelligence life. So dia cakap ini adalah hadiah. Siapa tak nak hidup selama-lama ni kan, hidup immortal. So dia machine ni menganggapkan benda yang dibagi dekat manusia ni adalah benda yang baik. Itu pada pandangan dia lah. Pada pandangan dia jadi batu tu hidup selama-lamanya. Tapi hidup dalam keadaan batu lah. Itulah masalah. Tapi immortal lah. Kau hidup, kau tak mati. Pada pandangan machine alien ni, benda tu adalah benda yang baik. Benda tu bentuk dia Medusa. Bukan Medusa. Bentuk Medusa lah. Dia machine tu lah. Tapi dia ada banyak. Dekat bulan tu dia macam boleh physicalize diri dia dalam apa jua bentuk yang dia nak. Menggunakan this Medusa tu kecil-kecil ni lah. Dia ada intelligence tu. So bila Senku confront dengan that machine kan, dia cakap satu je, apa guna hidup kalau kita tak boleh bergerak apa. Tapi ni alien tu tak expect yang manusia ni boleh dalam jangka masa 10 tahun diorang boleh develop balik daripada kosong pergi bulan dalam masa 10 tahun. Itu yang alien ni tak expect. So si Senku ni dia try lah buat deal kan, apa semua. Apa kata kau kerja dengan kita orang apa semua, kita boleh buat macam seperti yang kita tahu, Senku ni memang obses gila babi dengan sains. Dia memang genius. So even though dia confront villain tu pun, dia still nak nego, nak buat something yang mustahil untuk dia buat kan. So dia confront, dia nego lah dengan alien ni. Tapi alien tu tak nak. And alien tu at the end dia caw. Tapi ada satu je alien, daripada banyak-banyak ada satu je alien, dia macam tertarik dengan idea Senku tu. So dia follow Senku untuk balik ke bumi lah apa semua. And then at the end of the day ada time skip lah. Lepas Senku balik apa semua, ada time skip dalam beberapa tahun macam tu. So dunia dah macam kembali balik back to normal apa semua. And then at the end of the episode, diorang reveal yang Senku tengah buat time machine menggunakan bantuan intelligence alien tu lah untuk buat time machine tu. So aku macam pelik sikit ending dia macam dari segi karakter kita faham lah kenapa Senku buat macam tu. Sebab dia memang jenis yang outside dengan saya. Dia akan keep on going, step up. So bila dia dah sampai hit level di mana manusia berada dekat dunia realiti kita sekarang, so diorang gunakan benda-benda macam time machine apa sebenarnya lah, pseudo science lah untuk kembangkan lagi story kan. Tapi
And then one more thing, aku tak tahu lah sama ada mangaka dia nak sambung cerita ni ke tak, sebab at the end of the episode dia keluar logo Dr. Stone, lepas tu kat bawah tu dia tulis the end and also the beginning. So aku macam ada Shippuden dia Dr. Stone ni kan, sebab aku tahu aku kat manga dia dah habis tau. Kan manga dia dah habis. Aku tahu aku ada a few spin off lah, tapi aku tak rasa tu sambungan penceritaan Dr. Stone ni. Tapi tak tahu lah kalau mangaka dia nak sambung lagi ke tak kan. Kalau sambung lagi pun dia akan buat cerita pasal time machine tu, tak tahu dia akan jadi pseudo science lah lepas ni. Sebab sepanjang kita tengok Dr. Stone ni kan, semua science yang diorang gunakan adalah science yang betul. So after this, kalau diorang nak step up, diorang kena gunakan benda-benda tu lah, pseudo science diorang semua. Alif, kau didn't watch this right? Tak pernah tengok. Dulu I almost tertengok, but I tertengok macam terpaksa. Tapi tak pernah tengok. Dulu I almost nak tengok, tapi tak. Aku jadi aku punya reason dululah. In fact macam tak adalah ni, aku tak berapa suka art style dia, cara how dia design the character. Untuk aku karakter semua muka kerek. Macam akulah yang terhandsome, akulah terpower. Tengoklah muka aku, muka dengan kening aku. And then aku tak tahu siapa jahat siapa baik. Obviously in season 1 I did watch. There was one guy who was a bit of a dickhead. Aku tak ingat siapa dia. Tapi masa tu diorang literally baru start muncul dari kewujudan batu tu lah. Tapi out of interest, when you said they buat time machine, what? I hope it's not going back in time to stop the whole thing from happening. Because kalau katalah dunia sekarang selepas jadi batu tu is a better world, leave it as it is lah. Personally lah. Ada orang jahat tak selain daripada alien dalam cerita ni, Amber? Like, ada antagonist tak? Ke semua orang macam dia juga? Antagonist banyak daripada season 1 sampai ke final season ni. Dia always ada recurring antagonist tu, tapi at the end of the day antagonist tu kerja dengan Dr. Stone juga And then the final aku rasa the final antagonist was his Senku punya mentor lah. Apa ke nama mentor dia? Yang macam tua kecil tu. Yang Dr. Zeno. Yes, Dr. Zeno. Itulah final villain dia actually. And then bila konflik tu dah selesai apa semua, dekat part berapa final season part 2 kalau tak silap aku, konflik tu settle. Yang waktu Senku dipetrify balik satu dunia. Waktu kat part 2 final season part 2, sebelum part 3 ni, part 2 Senku petrify balik satu dunia sebab dia orang Senku tengah lawan Dr. Zeno waktu tu. So dia orang macam tak ada apa nak cakap, tak ada jalan nak kalahkan Dr. Zeno ni. So Senku petrify balik satu dunia, tapi hanya ada seorang je yang terlepas, which is Suika. Suika ni budak kecil. Dia always macam shadow si Senku ni. Every time dia Senku nak buat something yang berkaitan dengan sains ke, and then Suika ni pun suka tolong. And then waktu kat part 2, waktu petrify satu dunia, Suika je yang hidup. So dia macam dia bertanggungjawab untuk hidupkan balik Senku ni. Dia kena buat that liquid yang yang boleh hancurkan batu tu kan. Dia kena buat benda tu seorang-seorang. Dekat episod tu aku rasa, bagi aku menangis lah episod tu waktu dia seorang-seorang. Serius, kesian gila tengok budak kecil tu seorang-seorang. Dia buat benda tu 7 tahun dia cuba buat benda tu. Baru Senku even petrified himself. Yes, semua orang. Tinggal Suika je, satu dunia. Allah, kesian dia. Basically, memang dia seorang-seorang. So macam dia keep on going, buat tu tak jadi, buat ni tak jadi, buat tu jadi. Sampai tu tahap dia menangis apa semua. Waktu tu macam gila, sedih gila babi lah. Tapi at the end of the day, selepas 7 tahun, dia berjaya juga buat benda tu. Dia petrify, unpetrify Senku. Macam that episode waktu part tu memang sedih gila. Itu Kak, aku ada buat story lah tadi. Bila kalau lah apa ni, diorang nak buat sequel untuk Dr. Stone kan, nak buat the generation kan, aku harap Suika ni akan jadi the legacy ataupun the new mentor of the new generation lah. Macam cerita balik the old school, macam Dr. Senku, Zeno apa semua ni buat
Sains kan. Kalau dia orang nak buat baru lah. Tak nak buat. Kau tahu apa aku nak buat lepas session ni? Aku nak tengok final episode Doctor Stone. Just for fun to see what happen. Itu je. Aduh, gila bodoh. Aduh. Apa ni, kalau nak tengok tengok final episode, lepas tu tengok episode Suika yang part 2 tu. Sedih gila, serius. Yeah. So, Doctor Stone ini final season ni. Okay, anyway, Doctor Stone in essence is a science fiction action shonen anime dari manga Weekly Shonen Jump. So this is a big title. Penulis dia Inagaki Riichiro dengan artwork dia mangaka dia nama Boichi. Anime dia selama ni TMS memang entertainment buat dari dulu TMS Entertainment. Yes. TMS Entertainment daripada season 1. Asian Kung Fu Generation punya opening sedap. Skill tu. Sedap. Aku suka. Aku tak expect Asian Kung Fu Generation akan buat lagu untuk Dr. Stone lah. Serius aku tak expect. Tapi ending dia Burnout Syndrome. Tajuk lagu Rocket bagi aku itu nostalgic gila. Why? Bila kau dengar Burnout Syndrome nyanyi kan, kau terus teringat Haikyuu, Mat. Serius. Kalau kau tengok Haikyuu, kalau terus teringat dia macam lagu tu ada vibe Haikyuu. Yeah. Cool. Nostalgic lah. So anyway, so the MAL score for this was 8.29, but I guess gives a good idea lah that this is actually a good title. So itulah dia, berakhirlah Doctor Stone. Ada.